Ini Awawa. Nama rasmi dia ialah Hyrax atau orang Arab panggil wabar. Dia bukan tikus. Walaupun rupa dia lebih kurang macam kapibara dan marmot, haiwan ni sebenarnya saudara terdekat kepada gajah. Gajah dan dugong. Mereka dari keturunan yang sama iaitu penunggulata. Kecil-kecil cili padi darah gergasi. Wabar ni hidup di kawasan berbatu di Afrika dan Timur Tengah. Haiwan ni sangat pembersih. Dia tak kencing berak merata. Satu koloni akan guna satu tempat yang sama. Tempat itulah dia guna turun-temurun beratus tahun untuk kencing berak semua. Tai dia ada harga dan ada nama. Orang panggil Hyraceum. Tai dia diproses untuk buat perfume. Dari bontot ke botol. Dulu dibuang, sekarang dipuja orang. Wabar ni aktif waktu siang. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan dan suka berjemur. Part paling dramatik sekali bila dia rasa terancam. Dia tak lawan, dia tak lari, dia jerit. Jeritan kuat, pelik dan ikonik sampai boleh buat orang tersentak. Jeritan tu untuk beri isyarat pada koloni supaya mereka boleh menyorok. Tapi kalau dia ngam dengan kau, dia tak jerit, dia miau.